Jadi peluang terbaik untuk Farel Hazmi, Farid Shazli untuk mencuri peluang apabila dia memulakan di petak yang pertama di barisan hadapan. Zul Adi mungkin ada di belakang. Nampak macam ada. Ya, kerana dia exclusion dari qualifying. Tapi kita akan berikan tumpuan sekarang bagi kategori Wira. 12 pusingan. Dan mereka bermula sekarang dengan baik dengan 2 pelumba yang menuju ke... Apa kita lihat tadi tu Faril dan juga nombor 33 Raja Abdul Rakib Raja Nur Fatihah yang melaju ke hadapan sekarang naik tempat yang kedua bagi awal perlumbaan ini. 12 pusingan yang akan kita lihat, tapi di sini memang pada awal ni kebiasaannya akan berlaku sebelum mereka memasuki pusingan-pusingan berikutnya. Satu barisan panjang yang diketuai oleh Farel Hazmi, Farid Shazli di depan. Rakan sepasukannya Syafiq yang masih dalam kumpulan hadapan, masih berpeluang. Tapi sedikit goyah tadi Darwish Amsyar, tapi dia masih lagi dapat berjaya mengawal untuk kekalkan kedudukan yang ketiga. Kedudukan masih rapat di awal perlumbaan seperti biasa. Perlumbaan di lintang jempol ini, tapi selepas itu akan lihat ada jarak sedikit antara mereka. Tapi buat masa ini lagi menguasai di hadapan adalah Farel Hazmi, Farid Shazli. Pelumba yang terjatuh itu adalah nombor Shazli Patili. Patili yang nampak keluar dari perlumbaan, tapi di hadapan sekarang kedudukan berubah kerana kita dapat lihat Raja Abdul Rakib telah pun memintas untuk mendahului perlumbaan, tapi kedudukan dapat 1, 2 dan 3, gap sedikit saja, baru nombor 4. Tapi di hadapan di awal perlumbaan ini kita nampak Raja Abdul Rakib telah pun mula untuk menguasai perlumbaan dan dia cuba untuk meninggalkan kelompok di belakangnya, terutama Farel Hazmi yang sekarang berada di tempat yang kedua. Raja Abdul Rakib menggunakan kelebihan fizikal lebih kecil, kita lihat meninggalkan Farel, dan kedudukannya pun agak mencabar untuk Farel kerana beberapa kali Darwish cuba untuk masuk untuk mengubah dan memberikan saingan. Seorang lagi pelumba nampaknya yang terjatuh tadi. Apapun kita berikan tumpuan di kumpulan hadapan ni, masih dapat 4-5 pelumba, mungkin 6 juga. Ramai belakang, termasuklah Adi Putra Naha masih bergelut di kedudukan yang sedikit ke belakang, di kedudukan yang ke-6 dalam kumpulan hadapan ini. Saya rasa kalau tinggalkan gap kurang dari 1 saat, kita ada 4 pelumba di hadapan. Dan kurang dari 2 saat kita ada 9 pelumba yang di hadapan yang sekarang ini. Pada kedudukan ini memang adalah milik sesiapa yang boleh untuk menangi perlumbaan. Tapi 3 per 3 masih lagi menguasai perlumbaan. Raja Abdul Rakib yang pertahankan kedudukan di hadapan dengan Farel Hazmi, Darwish Amsyar. 3 pelumba, 4 pelumba mulai merapatkan diri adalah Ikram Dani dengan Ahmad Al-Syafiq, Aminul Zaki, 5 Adi Putra Naha, Akhil Ramadan tempat yang ke-7. Kan dia nampak ada jarak sikit kerana ada kumpulan di hadapan yang besar, 1, 2, 3, 4. Kemudian kelompok yang di belakangnya, 4 pelumba ini mula untuk menjarakkan diri mereka daripada lain-lain pelumba. Tidak ada perubahan kedudukan. Dari awal hanyalah Farel yang dipintas oleh Raja Abdul Rakib. Tapi mereka menghampiri untuk satu lagi pusingan, untuk pusingan yang keempat. Kita lihat begitu rapat keempat-empat pelumba ini dia dapat. Ikram dari kedudukan yang ke-6 dia naik. Ada terjatuh. Alif Hafiz, pelumba yang bermula di petak 9 tadi. Ya, tumpuan di bahagian hadapan masih lagi kedudukan kekal dengan 4 pelumba. Tapi kelompok yang di belakang mula mengejar nampaknya kerana ada battle di depan. Jadi mereka mula untuk mengejar kelompok di hadapan. Tapi agak sukar sikit kerana gap yang kita lihat. Sekarang ni double yellow flag, mereka perlu perlahankan sikit jentera mereka. Raja Abdul Rakib dapat mempertahankan kedudukan di hadapan dengan dari kedudukan yang masih lagi pada striking distance sebenarnya. Farel Hazmi, Farid Shazli, terutama di selekoh yang kedua, yang ketiga nanti, itu kelebihan untuk mereka gunakan. Tapi kadang-kadang taktikal strategi di litar ini mereka akan menanti sampai di penghujung kerana kalau tidak mereka akan dapat dipintas kembali. Tapi tengok bagaimana apa yang dilakukan oleh Farel Hazmi pada kali ini. Jauh lagi, ada 7 pusingan. Jadi 7 pusingan itu yang perlu dikekalkan oleh Raja Abdul Rakib. Cabaran untuknya kalau lihat dia selesa dengan pace yang dia memimpin ramai 4-5 pelumba di belakangnya. Tapi bagaimana dia nak mengekalkan kedudukan ini adalah sesuatu yang bukannya mudah. Tapi kita nak lihat Abdul Rakib kemahuannya tinggi di pusingan yang ketiga kerana dia mahukan kemenangan pertama. Begitu juga dengan Farel yang memburu kemenangan pertama. Dia ada peluang. Cakap pasal Raja Abdul Rakib ni, rakannya
Nuzul Adi sekarang ni telah berada di tempat yang ke-7. Dahulu yang bermula di belakang. Oh, Sebagai ya, betul. infringement suatu kelayakan. Dia berada di tempat yang ke-7 dalam kelompok ini. Kerana kelompok di belakang telah pun sampai dengan kelompok di hadapan. Jadi mereka ada satu kelompok yang besar sekali dengan 7-8 pelumba termasuk Ahmad Airil, Ahmad Marzuki dengan melakukan masa terpantas tadi. Jadi 8 pelumba yang kedudukan rapat sekarang. Tapi Raja Abdul Rakib berjaya mempertahankan kedudukan di hadapannya. Setakat ini dia masih lagi berjaya mempertahankan kedudukannya. Dari bahagian dalam masuk lepas Darwish Amsyar sudah pun memintas Farel Hazmi untuk dia berada di kedudukan yang ketiga. Sedikit kelekan yang diambil dari bahagian dalam, cuba masuk. Oh, Farel berani. Begitu rapat kita lihat depan kedua. Sudah pun berubah kembali. Tindakan Farel yang berjaya mendapatkan semula kedudukannya untuk memintas Darwish Amsyar sebentar tadi. Oh, Ya. semakin menarik. Ya, kalau lihatkan daripada lap yang kedua berada di depan untuk Raja Abdul Rakib dan dia telah 5 pusingan. Dia mendahului perlumbaan ni Faril yang dicabar oleh Darwish tapi dapat kembali mengekalkan kedudukan. Kerana tadi ada 4 pelumba di depan lari, sekarang 3 pelumba di depan pula yang kita dapat lihat ada gap sedikit. Nuzul Adi akan cuba memperbaiki kedudukan tapi nampak ya di tempat yang kelima sekarang, dia berada di tempat yang kelima. Nak lihat sama dia dapat mengejar atau tidak. Pelumba depan ini ada 5 pusingan lagi, 5 lap lagi untuk ditamatkan bagi perlumbaan ini. Dia nampak macam dia dapat membaiki kedudukan. Saya rasa dapat tempat yang keempat di belakang dia bagi nombor 32 Nuzul Adi. Ya, satu tindakan yang bijak dan juga berani dan usahanya berbaloi kalau dia berjaya menambahkan pelumba di kubulan hadapan. Ada taman mata untuknya dan kita lihat. Ya, Sudah. dia keempat. Itu membabitkan Raja Abdul Rakib. Ya, Raja Abdul Rakib yang akan terjatuh. Agak bahaya juga kerana jentera yang berada di tengah-tengah lita tapi nombor 33 Raja Abdul Rakib yang mana sekarang sayang sekali kerana dia berada di hadapan tadi. Ya, saya rasa mungkin konsentrasi dia terganggu apabila dia dipintas oleh Farel tadi. Ya, betul. Tapi sekarang ini terbuka ruang kepada Nuzul Adi pula. Nuzul Adi yang cuba masuk dan Nuzul Adi yang berjaya untuk naik tempat yang kedua sekarang ini. Daripada belakang dia mengejar. Sekarang ini berada di tempat yang kedua. Cuma Faril berada agak jauh di hadapan. Agresif. Reaksi daripada Nuzul Adi. Bagaikan mustahil tapi dia berjaya buktikan untuk waktu ini. Yalah, ada 4 lap lagi untuk dia cuba kejar. Ada 4 lap perbezaan. Kita nantikan perbezaan 1.8 saat antara Faril dan Nuzul Adi. Ini apa yang berlaku kepada Raja Abdul Rakib tadi. Dia keluar di selekor yang terakhir, membuang sikit ke belakang. Dia membreak, buka kembali throttle untuk memecut. Dan dia jatuh. Di belakang Nuzul Adi sempat mengelak Nuzul Adi. Jaga jarak kedua pelumba mereka akan terbabit dengan insiden ini. Tapi sama ada Nuzul Adi dapat mengejar pelumba di depan ataupun tidak. Kerana ini adalah perlumbaan yang cukup menyelah buat Nuzul Adi. Bermula dari belakang dan sekarang ini dia berada di tempat yang kedua. Dia 1.8 saat tadi, ada 3 lap cuba untuk mengejar pelumba di depan. Sama ada, tapi di belakang Darwish pula memberikan tekanan. Lihatkan different 2 saat sekarang ini. Gap semakin bertambah 21 saat. Kerana Faril Hazmi tidak ada siapa yang mengganggu, jadi dia laju di hadapan. Peluang terbaik untuk Darwish Amsyar juga untuk berada di podium di tempat yang ketiga setidak-tidaknya. Tapi dia perlu mengekalkan pace dan juga momentum di belakang Nuzul Adi. Kalau Nuzul Adi kekal di tempat yang kedua ini bermaksud dia konsisten. 3 perlumbaan di tempat yang kedua. Tapi yang menariknya dia bermula dari belakang. Kerana kelayakan dia mengalami masalah teknikal tapi dia tetap dalam perlumbaan bermula di belakang Almi tadi ya. Catatan masa tidak dikira suatu kelayakan. Jadi dia bermula dari belakang. Dan dari belakang dia telah pun sampai tempat yang kedua sekarang ini. Walaupun impian untuk mendapat kemenangan agak sukar nak katakan sekarang. Tapi masih ada peluang untuk dia. Tapi tinggal lagi final lap. Nampak gayanya 22 saat. Memang sangat-sangat suka jika tidak apa berlaku. Dan Faril pun sedar akan kelebihan yang dia ada. Jadi dia menoleh ke belakang. Dia tahu dia meninggalkan lain pelumba agak jauh. Dan dia boleh agak tenang sedikit sekarang ni untuk menambahkan beberapa selekor lagi dalam perlumbaan ini untuk memenangi perlumbaan pusingan yang ketiga. Makin menghampiri kemenangan pertama untuk Faril. Tapi kita akan nantikan secara rasminya untuk dia sampai
Dan juga akan menarik Nuzul Hadi dari belakang dia sampai untuk berada di kedudukan yang kedua kekal. Dan kita akan nantikan bagaimana 3 pelumba yang akan berada di podium. Dari tahniah untuk Fairil Hazmi Faris Sesli, kemenangan pertama. Dan juga Nuzul Hadi setidak-tidaknya menambah taman bantu untuk mengukuhkan kedudukannya. Dan juga Darwish, kemenangan pertama di tempat yang ketiga untuk pusingan di Jempol ini. Berbagai drama berlaku. Ya, betul. Oh. Untuk pelumba ini. Oh, pastinya lega dan juga gembira untuk pasukan Eagle Brothers 7 Tech Racing.